semula dalam podcast Keluar Baris bersama dengan saya kembali dengan Encik Syaidi. Okey Encik Syaidi, boleh cerita sikit apakah sumbangan terbesar veteran pada negara selepas mereka bersara? Terima kasih Encik Adam. Dari segi sumbangan yang paling jelas saya rasa adalah dari segi sumber tenaga mahir. Veteran ni dia dah berlatih daripada awal lagi. Dia ada dia punya unit berlatih sebelum pencen untuk bersedia sebelum pencen, semua dia dah ada lah kan. Dan setiap seorang memang dah ditugaskan dengan kemahiran tersendiri kan. Ya, Cik Adam dulu kemahiran? Saya dalam air traffic yang yang bekerja di Menara Kawalan. okey. So macam contoh macam Cik Adam kan, dia semua orang ada masing-masing yang tersendiri kan. This is a big contributor ni talent ni kan, ni bakat yang dah keluar umur 40 lebih, kuat lagi, sihat lagi, keluar dalam dunia dengan bakat-bakat yang ada ni kan. So I rasa that is one of the biggest contributor tu kan, antara penyumbang yang sangat besar yang boleh bantu kita punya kekurangan tenaga mahir ni, skilled workers ni, dan juga boleh bagi peluang. Even kalau nak meniaga peluang pekerjaan yang boleh bagi kerja dekat orang lain apa semua ni kan, semua ni ada, tentera ada. Tapi mungkin kalau cakap isu sedikit adalah isu orang tak tahu tentera punya kemahiran ni, dia mungkin ada masalah mismatch. Dan mungkin kita boleh bincang lah juga sekejap lagi kan, mungkin masalah dia adalah mismatch. Bakat ni datang tapi syarikat tak tahu. Ya, betul. Bakat ni datang, orang ni tak tahu kan. So dia jadi tak sampai bakat tersebut. So saya rasa tu antara isu yang mungkin timbul. Tapi in terms of sumbangan, saya yakin adalah tenaga kerja yang skill workers ni kan, yang semua orang dengan kemahiran tersendiri, dengan disiplin yang dah dilatih sementara berapa tahun, 20 tahun, 30 tahun di dalam tentera tu kan. Kemahiran, skill, disiplin yang bukan senang. Kalau kita nak ambil orang awam ni, dia tak ada disiplin. Betul. Kalau dalam tentera ni juga, sebelum mereka bersara, mereka telah dihantar ke Pehebat. Ya. Di mana Pehebat tu telah membekalkan mereka dengan teknik-teknik pembelajaran yang betul kan. Jadi saya rasa mungkin mereka pun dapat pengetahuan yang lebih jelas tentang apa yang mereka perlu lakukan. Dan mungkin kemahiran, kalau nak ikutkan kemahiran yang ada dalam anggota tentera ataupun veteran ini sendiri, kemahiran yang mereka miliki itu adalah tinggi sebenarnya. Dan mungkin kita bercerita sikit apakah kemahiran yang ada pada mereka itu boleh dimanfaatkan. Macam mana cara yang terbaik untuk kita manfaatkan kemahiran yang ada pada setiap veteran itu? Okay. Thank you. That is a good question lah. Kena juga dengan syarikat saya yang buat talent search ni kan. Kita cuba padankan kan. Antara benda yang kita boleh buat sebelum kita kenal pasti kemahiran tu adalah profiling kan. Kalau yang tak biasa dengan profiling ni, kita cuba kenal pasti seseorang tu, dia punya karakter, dia punya psikologi, dia punya kemahiran. Dia tools untuk kita tahu kan. Selain apa yang dia dah belajar, kita cuba kenal pasti dia punya karakter, dia minat tak benda tu. Kalau mungkin dia dah 20 tahun buat sesuatu tu, tapi dia tak minat pun sebenarnya, terpaksa buat dalam tentera kan. Sebab tu dia bila keluar dia tak nak buat. So saya rasa profiling antara tools yang kita boleh guna untuk kenal pasti bakat-bakat diorang yang awal-awal, kita rancang dengan baik. Pehebat contohnya bagi kursus yang kena dengan minat diorang. Ya, betul. Sesuai dengan bakat-bakat veteran ni kan, dia dapat benda yang sesuai. Supaya bila keluar nanti, dia ada kemahiran yang diperlukan. And when it comes to kemahiran, saya rasa pihak mungkin pihak berkuasa lah pihak stakeholders, pemegang taruh veteran ni, dia boleh awal-awal lagi rancang. Dia dah tahu kat luar ni apa yang diperlukan. Right now, apa skill yang paling penting, apa skill yang ada dalam golongan tentera ni, bakal-bakal veteran ni, apa skill yang diorang ada yang boleh kita bawa keluar dan boleh kita guna nanti untuk dia kerja terus kan. Pemegang taruh yang tahu, pemegang taruh yang rancang dahulu dan tengok. Macam sekarang apa, kita boleh tahu semiconductor perlukan ramai pekerja. So what kind of skill yang perlu untuk semiconductor yang mungkin golongan tentera ni dah ada, kita boleh terus bawa. Ataupun Pehebat terus latih dalam bidang yang bersesuaian dengan semikon untuk terus masuk nanti dalam industri. Even ada setengah tu apa yang kita panggil macam low skill
job tu kan, mungkin kita dengar macam low skill, tapi sebenarnya dia bagi skill juga nanti. Macam bidang otomotif yang mungkin memerlukan new skill untuk urus robot, untuk technical, drone industri. Dia banyak industri yang mungkin pihak berkuat kasa tu, pihak pemegang taruh ni, stakeholders ni boleh kena pasti awal-awal, boleh rancang dengan teliti. Kita tengok data, tengok apa yang perlu, berapa orang yang nak datang, kita profile golongan-golongan bakal veteran, kita kena pasti minat dia, kita tengok kat mana potential untuk dia pergi, berhebat latih, bila keluar kita ada ready talent yang boleh kita terus masuk dalam industri. Maknanya pihak berkuasa harus merangka sesuatu untuk veteran ni ya? Cadangan lah, rancang dari awal supaya at least benda tu terancang. Sebab saya rasa selama ni mainkan isu dia adalah mismatch, di mana keluar dengan kemahiran ni tapi kemahiran ni tak diperlukan. Kalau masuk, sebenarnya saya ada pengalaman lah, saya buat projek ni kan, ada yang macam saya tanya, kenapa ambil bakery, kenapa ambil roti? Alasan dia sebab kawan buat, alasan dia sebab sambil belajar boleh makan roti kan. Sebab dia pun tak tahu industri apa yang sesuai tu, apa yang patut dia buat lepas ni, dia hanya ikut keadaan tu. Terutama bila tentera ni, even daripada kajian Behavioral Insight yang kita buat dulu, projek Behavioral Insight, kita dapati tentera adalah sangat mengikut arahan. So bila keluar dia dah tak ada panduan tu kan. So dia masa tu dia hanya ikut situasi dia waktu tu. Kita nak pihak berkuasa atau pihak pemegang taruh ni yang rancang tu untuk dia sebelum dia keluar tu, prepare them well. Saya tahu sekarang dah ada, mungkin kita kena perbaiki dari segi preparation golongan bakal veteran ni. Ya, bagus. Itu adalah sesuatu yang terbaik untuk veteran kalau ada perancangan yang dibuat ataupun yang dilakukan oleh pihak berkuasa terlebih dahulu sebelum menerima veteran-veteran ini untuk mengambil kerja. Jadi mungkin persepsi Cik Saidi sendiri, apakah masyarakat dan kerajaan benar-benar menghargai sumbangan veteran ini? Apakah mereka betul-betul yakin dengan kewibawaan anggota veteran ini? Bila tengok data ni, even macam survey yang kita buat ni, kita tak nampak persepsi orang luar sangat tadi. Saya jadi maklumat berkenaan persepsi orang luar tu saya masih agak redah. Tapi bila soalan dia kepada saya kan, persepsi saya kan, daripada pengalaman saya buat ni, saya sedar memang isu dia bukan persepsi tapi lebih kepada mismatch tu lah. Pada saya dia kurang orang tak tahu sangat tentang veteran. Bila veteran keluar, veteran pun kurang maklumat, tak dapat kerja. Dan bila dah jadi benda-benda yang negatif ni, dia mulalah jadi negatif kan. Dia mula tak kerja lepas beberapa bulan, dia mula rasa kecewa dengan sistem. Masa tu dia mula makin negatif. Bila orang awam ni, saya rasa lack of awareness, yang tu kurang kesedaran tentang tentera ni. Yang tu again saya highlightkan, saya ucap bagus ada keluar baris apa semua ni kan. Sebab ada benda macam ni boleh membuka mata orang awam. Ibu pihak berkuasa pun kalau tak dibincangkan dalam parlimen, tak jadi isu, orang bukan dia cakap pasal veteran. Orang tak sedar ramai ni kan, setahun berapa veteran Lebih kurang dalam 6,000 veteran setiap tahun. So jumlahnya besar dan setiap orang tu ada ekonominya sendiri, ada keluarganya sendiri. This is a big issue yang saya rasa ramai tahu, gaji dia berbilion kan. So by understanding, by knowing, bila kenal veteran, mungkin kita akan ada persepsi yang lebih baik terhadap veteran ni kan. Sebab veteran ni memang penyumbang. Again, kita tengok negara luar, Korea, Amerika, macam mana dia layan veteran. And of course veteran pun ada isu dia juga. Mungkin ada setengah, saya kadang-kadang ada sesi perbincangan dengan pihak JAF, ketua pengarah sendiri pun ada cakap kadang-kadang tentera ni cepat marah, garang kan, beratur tak boleh. Dia kata kalau cikgu beratur senyap je. Golongan tentera ni dia marah masa beratur. Tapi kita tak ada data, kita tak buat kajian. Tapi saya tengok daripada hasil, bila saya dengar isu tu, saya cuba baca, dekat Denmark dia ada chart. Rupanya golongan tentera ni dia memang ada adrenalin yang lebih tinggi, dia punya testosteron lebih tinggi. Mungkin masa kerja tu stres tu menyebabkan dia jadi pemarah tu. So awal-awal sementara dia nak berubah tu, saya rasa dia pun ada isu juga. Benda ni kita kena faham.
Bila orang tu dah dalam tentera, dia kena drill macam tu, so dia adalah karakter dia. So kalau orang awam faham, kalau dia marah pun, oh biasalah dengan tentera, tak apa bukannya dia garang, bukannya dia jahat, cuma dia dah dilatih, dia ada testosteron yang tinggi, dia ada sampai hormon dalam badan pun berubah tau jadi tentera ni. Yelah, saya pun ada dengar juga. Kadang-kadang bila bekas-bekas tentera ni, bila bekerja di sesuatu syarikat, mereka terpaksa gunakan dia punya semasa dalam tentera. Kadang-kadang ada yang marah sangat sampai ke boleh bagi denda dekat seseorang pekerja bawahannya. So saya rasa itu juga telah membuatkan orang lain takut dengan tentera ni kan. Okay. Tapi kadang-kadang ada yang tentera mengikut apa yang situasi sebuah syarikat tu, tapi ada setengah tu yang terpaksa terbawa-bawa dengan perangai lama mereka dalam tentera. Tapi itu semuanya adalah normal. Normal sebab kalau tengok kajian Denmark tu, maksud dia bukannya sekadar karakter ke apa, dia memang dah sampai, dia punya testosteron level, dia punya adrenaline, maksud dia memang dah jadi orang yang berbeza kan, bagi dia masa untuk berubah. Tapi bila cakap pasal ni, saya teringat satu kajian by Google. Dia buat projek Aristotle beberapa tahun lepas. Dia nak cuba kenal pasti gabungan apa yang paling baik untuk satu organisasi ni. And Google dia ada pengalaman untuk bawa golongan bekas veteran ni masuk kerja dengan engineers muda-muda, golongan programmers muda-muda ni kan. So awal-awal memang ada isu lah, yang tentera garang, nak disiplin. Golongan muda-muda Silicon Valley, kerja-kerja Google ni, dia nak lepak-lepak, nak relax-relax, pakai baju cincai kan. Tapi rupanya benda tu berjaya diatasi dan jadi satu pasukan yang baik bila tentera tu ceritakan situasi dia. Dia cerita kelemahan dia. Jadi sebenarnya apa yang dia buat tu adalah dia potong psychological barrier. Sebenarnya by potong psychological barrier, kita akan lagi percaya orang tu. Bila kita cerita kelemahan kita, kita tunjuk yang kita pun vulnerable, orang bawah mula percaya. Bila mula percaya, dia orang boleh bekerja dengan elok, dia orang bekerja dengan baik. Saya rasa boleh baca projek Aristotle punya paper by Google. Tu antara something yang menarik, terutama golongan tentera. Betul lah, saya teringat ni bila cakap. Ya, betul. Ini pertama kali saya dengar ni. Saya sendiri pun tak tahu yang tentera tu banyak berprasangka, banyak berperasaan macam tu kan. Tapi apa yang telah Cik Saidi ceritakan memang sesuatu yang terbaik sangat. Jadi pada anda di luar sana, jangan ke mana